Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifah Damiah selaku wartawan muda unit TV PSS SMK Lancang. Hari ini saya sedang berada di Karnival Pendidikan Madani dan juga Hari Terbuka PPD Temerloh 2026. Mari kita saksikan. Bersama-sama kita mengucapkan apa puan anak-anak pelajar yang mulia dan daerah Temerloh ini. Ya, itu lagi. Memang sangat drama masa menentuni. Amanah perjalanan pengarah pendidikan Madani dan juga Hari Terbuka PPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifah Damiah selaku wartawan muda unit TV PSS dari SMK Lancang. Assalamualaikum Datuk. Salam. Pertama sekali, terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami pada hari ini. Okey. Terima kasih kerana dapat bersama TV PSS SMK Lancang. Okey. Seterusnya, bolehkah Datuk kongsikan bagaimanakah perasaan Datuk apabila Datuk tiba di Karnival Pendidikan Madani ini? Okey. Pertama sekali saya rasa satu seronok kerana karnival di Temerloh ni, karnival pendidikan di Temerloh ni, saya lihat pengunjungnya lebih daripada tempat yang biasa saya pergi, dan di sini nampak ramai ibu bapa masyarakat datang ke PPD untuk sama-sama menjayakan karnival di Temerloh ni lah. Akhir sekali, apakah harapan utama Datuk terhadap pembangunan dan pendidikan khususnya bagi anak-anak di daerah ini? Okey, apa yang biasa kita ingatkan kepada murid-murid supaya sentiasa mencari peluang untuk menjadi cemerlang bagi diri masing-masing dan juga cemerlang bagi sekolah. Kalau kita lihat tadi tu banyak pameran menonjolkan bakat-bakat dalam bidang STEM, robotik, dan daripada pelajar-pelajar dari sekolah rendah lagi kan ke sekolah menengah. Jadi perkara-perkara beginilah yang perlu kita jadikan budaya kepada murid-murid untuk mereka mendalami bidang-bidang seperti robotik, kemahiran AI yang menjadi tuntutan sekarang bagi cabaran bagi pelajar-pelajar yang melalui pendidikan pada masa kini. Begitu juga dalam peperiksaan CJ Pelajaran Malaysia. Saya sentiasa mengingatkan supaya pastikan sekolah kita cemerlang. Pastikan semua pelajar mendapat CJ SPM. Jadi, dan satu lagi, kita kena pastikan bahawa pelajar-pelajar kita ni mendapat keputusan cemerlang, dan akhirnya mereka akan dapat pergi ke pusat pengajian tinggi dengan melalui bidang-bidang yang mereka inginkanlah dengan kecemerlangan tersebut. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Datuk.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ifada Mias selaku wartawan muda unit TV PSS SMK Lancang. Assalamualaikum Datuk. Apakah pandangan Datuk untuk Karnival Pendidikan Madani pada hari ini? Okey, terima kasih Hifa. Untuk Karnival Pendidikan Madani ini adalah satu peluang untuk pejabat pendidikan daerah bersama-sama dengan semua sekolah dengan ibu bapa untuk menerangkan lebih lanjut lagi tentang peranan pejabat pendidikan daerah dan memberi ruang kepada sekolah-sekolah dan anak-anak murid, anak-anak didik semua untuk menyerlahkan kebitaraan dan kelebihan serta keupayaan sekolah masing-masing. Di samping itu, di sinilah ada satu ruang untuk kita bersilaturahim, kerana ada juga agensi-agensi awam dan juga swasta yang membuka ruangan atau booth untuk Karnival Pendidikan Madani ini. Terima kasih. Okey. Itu sahaja dari saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih. Apa yang special, yang paling baru? Perasaan korang sebelum membuat persembahan ini? Perasaan kami sangat seronok dan gembira dan Like very excited. sangat excited dan sedikit nervous lah kerana first time perform. That's all. Assalamualaikum korang. Apakah perasaan korang setelah menghadiri Karnival Madani pada hari ini? Waalaikumsalam. Okey, saya daripada sekolah SMK Seberang Tondor. Okey, perasaan saya apabila saya menghadiri majlis ni, saya amat gembira dan teruja kerana dapat melihat kreativiti dan kehebatan daripada sekolah-sekolah lain. Saya amat teruja apabila tengok diorang punya venue, diorang punya aktiviti. Korang yang kat luar sana boleh datang sini, sumpah best. Terima kasih. Itu sahaja daripada saya. Itu sahaja episod pada kali ini. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.